sebenarnya harga remaja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera ya. Okay, baik, semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Sebelum pelajar-pelajar duduk, cikgu minta semua pelajar perhatikan di segi persekitaran kamu ya. Sekiranya ada sampah, sila pungut dan buang ke dalam tong sampah telah disediakan. Ada ke tidak? Ada. Ada. Alhamdulillah ya. Sekolah kita sentiasa menjaga kebersihan. Baiklah, sebelum kita mulakan pengajaran dan pembelajaran pada hari ini ya, kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ya mendapat berkat dari Allah Taala kepada kita lah. Sama-sama kita bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina hikmaka wa syur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pelajar-pelajar boleh duduk. Baik. Pada hari ini ya, kita akan meneruskan lagi kelas kita dalam kelas bahasa Melayu. Seronok datang ke sekolah hari ini ya? Ya. Alhamdulillah. Baiklah ya. Sebelum kita meneruskan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu lebih suka untuk menerangkan objektif pengajaran dan pembelajaran yang sepatutnya pelajar-pelajar yang sepatutnya dicapai oleh pelajar-pelajar pada akhir pelajaran nanti, iaitu dua objektif telah cikgu senaraikan di sini. Yang pertama, pada akhir pelajaran cikgu mengharapkan semua pelajar cikgu dapat menguraikan idea utama dan idea sokongan untuk membina perenggan karangan yang lengkap. Baik ya, itu yang pertama. Dan objektif yang kedua, pada akhir pelajaran juga cikgu mengharapkanlah semua pelajar dapat menghasilkan karangan berbentuk rencana dengan menggunakan kata dan istilah yang tepat dan sesuai. Agak-agak boleh capai ke? Boleh. Alhamdulillah. Ini semangat ini yang cikgu nak lihat, nak dengar daripada kamu semua. Bagus ya. Seterusnya, sila lihat dan hayati sedutan video yang akan cikgu tunjukkan. Minta pelajar semua hayati dengan betul dan kaitkan dengan tajuk. Perbuatan maksiat.
Jadi cikgu ingatkan semua pelajar ya, jangan lupa catat ya sebanyak mungkin maklumat yang penting ya untuk penghasilan Karajana kita nanti. Baiklah, seterusnya di hadapan ini cikgu tunjukkan carta bar tentang peratus penduduk yang terlibat dengan gejala sosial. Jadi cikgu ingin meminta pelajar-pelajar cuba buat rumusan tentang carta bar tersebut. Ada sesiapa nak cuba? Hendak mencuba untuk menyatakan rumusan ya, silakan. Ismat. Yang lain beri perhatian, cuba dengar apakah jawapan Ismatnya. Terima kasih kepada Cikgu Rawiyah kerana bersedia pula untuk menyatakan rumusan berdasarkan carta bar di hadapan. Berdasarkan carta bar di hadapan, saya dapat rumuskan bahawa remaja golongan 15 hingga 20 tahun banyak terlibat dalam aktiviti gejala sosial. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurang didikan agama daripada ibu bapa ataupun golongan remaja di dalam lingkungan 15 hingga 20 tahun merasakan diri mereka sudah matang dan boleh berfikir sendiri dan membuat anaya sendiri. Terima kasih. Ya, panjang lebar rumusan oleh kawan kita, sahabat kita Ismat. Maksudnya ya, Ismat bukan saja dapat menyatakan rumusan yang tersurat, tetapi kita dengar tadi Ismat telah menyatakan rumusan isi tersirat daripada carta yang ditunjukkan. Terima kasih Ismat akhirnya dapat menjawab. Baiklah, cikgu minta pelajar lain untuk menyatakan rumusan seterusnya. Selain golongan remaja banyak terlibat dalam gejala sosial, apa lagi yang dapat kamu buat rumusan berdasarkan carta ini? Silakan. Cikgu buka peluang. Baiklah, Zulaika. Silakan Zulaika. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Berdasarkan carta bar tentang peratus penduduk yang terlibat dengan gejala sosial yang berada di hadapan, saya dapati peratus peringkat umur antara 30 hingga 40 pada tahun 2010 adalah sangat rendah berbanding tahun 2009 hingga 2012. Itu saja. Ya, pas sekali. Tanya kepada Zulaika. Dapat menyatakan rumusan tentang golongan yang berusia 30 hingga 40 tahun. Merupakan golongan yang rendahlah terlibat dalam gejala sosial. Paling ketara kita lihat golongan remaja. Baiklah. Di sini cikgu edarkan bahan untuk rumusan carta bar. Cikgu edarkan. Kita semua dapat. Sama-sama. Ada sesiapa yang masih belum mendapat edaran tentang rumusan carta bar tadi? Semua dah dapat ya? Baiklah, setelah kita mendengar jawapan daripada beberapa sahabat kita tadi, sekarang cikgu tunjukkan rumusan carta bar yang telah dibuat oleh Cikgu Ras sebagai pengukuhan semula. Baiklah ya. Yang pertama ini golongan yang berusia 15-20 tahun ini menunjukkan peningkatan peratus terlibat dalam gejala sosial merupakan paling ketara lah pada tahun 2012 yang disebutkan oleh Ismat tadi. Tahniah, betul lah. Dan yang kedua, golongan remaja banyak terlibat dalam gejala sosial. Mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor. Tadi cikgu dengar juga Ismat ada menyebutkan salah satu faktor. Boleh ingat balik tak? Apa dia? Apakah yang faktor yang disebutkan oleh Ismat tadi? Kurang didikan agama. Tahniah pelajar-pelajar dapat memberi pengukuhan yang baik. Dan yang ketiga, remaja yang terlibat dalam gejala sosial ini akan memberi kesan ataupun impak terhadap pelbagai pihak. Dan yang terakhir, oleh itu pelbagai pihak harus berperanan dalam menangani masalah gejala sosial yang semakin meningkat. Dapat semua? Seterusnya, baiklah. Pernah tak? Pernah ada
atau tidak pelajar-pelajar melihat bahan ini? Pernah? Iaitu sajak harga remaja. Kamu telah mempelajarinya semasa di tingkatan 4. Jadi ada banyak mesej lah yang nak disampaikan dalam sajak ini. Tapi hari ini bukan kita nak bersajak. Cikgu akan mendengarkan kamu dengan sebuah lagu lah yang bertajuk Harga Remaja ini. Cikgu harap semua pelajar nanti dapat menyanyikan bersama. Dan hayatilah apakah mesej yang hendak disampaikan melalui lagu Harga Remaja ini. Berapakah sebenarnya harga remaja yang bersih dari gelora kecewa? Berapakah sebenarnya harga remaja? Bagai kehijauan pun di perjalanan. Dengan apakah akan kau penuhi biarlah remajamu adakah tukar kesaksian dari cinta murah atau malu. Ilmu susah, remaja amat mahal sesungguhnya, tiada terbeli oleh perjanjian. Remaja amat mahal sesungguhnya, harga remaja pendirian keberanian. Baiklah. Cikgu hanya memperdengarkan kepada kamu tentang lagu Harga Remaja sebentar tadi. Baiklah, sebenarnya ada banyak mesej yang telah disampaikan berdasarkan sajak ataupun lagu yang telah diperdengarkan kepada kamu semua tadi. Jadi salah satunya mesej yang cuba nak disampaikan berdasarkan lagu tentang diri remaja. Boleh pelajar-pelajar sebutkan? Aina, silakan Aina. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada mesej yang hendak disampaikan dalam lagu sebentar tadi. Ya. Usia remaja amat tinggi nilainya dan tak mampu dibeli oleh RM2. Ya, setuju tak kawan-kawan? Setuju. Tanya Aina. Tanya bagi pen kan? Bagi yang lain pula. Tanya kepada Aina. Yang dapat menjawab. Aina kata usia remaja sangat tinggi nilainya. Betul ke? Betul ya? Selain usia remaja sangat tinggi nilainya, apakah mesej lain yang disampaikan? Silakan Wafa. Cikgu, ada mesej lain yang disampaikan ialah remaja perlulah untuk ilmu daripada membuang masa dengan bercipta dan sebagainya. Ya, bercipta. Tarik cikgu mendengarnya. Ya, bercipta salah ke tidak? Pada usia kamu tidak digalakkan. Ya?
tidak berfaedah. Tidak berfaedah ataupun melalaikan. Contoh setiap pagi bercinta. Ada yang cinta kat sini? Tidak. Tidak. Bagusnya anak-anak murid. Cikgu. Cinta pada Allah? Ya. Cinta pada ibu bapa? Ya. Pada cikgu? Ya. Ada. Alhamdulillah. Baiklah ya. Seterusnya daripada sajak ataupun lagu harga macam tadi, cikgu ingin meminta pelajar-pelajar menyatakan maksud atau definisi bagi perkataan-perkataan yang telah cikgu tunjukkan di hadapan ini. Antaranya perkataan remaja, kesaksian, pendirian, ajaran, tuju dan tuju. Baiklah, jadi cikgu menggalakkan pelajar-pelajar mencari makna atau definisi dengan melayari laman web yang telah cikgu alamatnya dipaparkan di hadapan ini. Insyaallah Ustaz rujukan persuratan Melayu kamu akan dapat. Jadi cikgu bagi tugas kalau boleh kumpulan Najib, Afiq dan Farhan cuba cari maksud perkataan remaja. Boleh ya? Seterusnya kumpulan Aina, Syakila, Oradi dan Oratan. Cari maksud perkataan kesaksian. Manakala Ismat dan Ashraf cuba cari maksud perkataan pendirian. Baik, kumpulan ini maksud perkataan tuju dan kumpulan yang dapat sekali ini perkataan ajaran. Tugas kamu bukan setakat menyatakan maksud atau definisi, tapi cikgu juga mengharapkan pelajar-pelajar dapat membina ayat menggunakan perkataan yang diberikan dalam konteks tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu gejala sosial dalam kalangan remaja. Cikgu edarkan bahan ini untuk kamu catat bahagian definisi dan juga membina ayat. Ya, boleh mula sekarang. Dah, jumpa dah. Cepat. Perkataan apa tadi? Kesaksian. Dah jumpa? Pusat rujukan persuratan Melayu. Kita juga namakannya sebagai kamus elektronik. Sekarang kemudahan banyak kemudahan teknologi banyak membantu. Tak perlu lagi kita membawa kamus dengan bahasa pustaka yang berat. Kita cuma boleh layari laman web terus saja. Lebih mudah. Dapat. Mulai dewasa bercakap di sini, kemudian cuba bina ayat dalam konteks tajuk karangan kita. Ada sesiapa yang tidak dapat melayari laman web tersebut? Dapat Alhamdulillah. Terus dapat terus dapat orang Iran sudah. Apa maksudnya? Cuba bina ayat yang menggunakan maksud perkataan tersebut. Ini apa cikgu lihat kebanyakan pernah dapat menyatakan maksud dengan cepat. Dan sekarang kamu fikirkan pula cara binaan ayat untuk perkataan tersebut. Untuk kita berkongsi dengan kawan-kawan kita yang lain sebentar lagi. Cikgu ingatkan lagi sekali ya, ayat yang dibina mesti dalam konteks tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu gejala sosial dalam kalangan remaja.
Baik, siap dah. Baiklah. Rakan-rakan, cikgu lihat setiap kelas sudah pun siap boleh kita berkongsi maklumat ini Baiklah, cikgu persilakan kumpulan ataupun kelas mana dulu yang hendak memulakan menyatakan definisi dan binaan ayat untuk perkataan-perkataan yang telah cikgu tugaskan kepada kamu. Kumpulan remaja siap dah? Silakan, Afiq. Definisi remaja. Ya. Sudah aktif balik. Mula dewasa. Mula dewasa atau mula I? Mula dewasa. Mula dewasa. Oh, dalam tadi. Sudah mencapai akhir balik. Ataupun mulai dewasa. Tepatlah tak? Maksud remaja. Cuba bina ayat. Contoh ayat bagi remaja adalah isu gejala sosial sering berlaku di kalangan remaja. Di kalangan remaja. Dalam kalangan. Cikgu telah membuat kebetulan dah banyak kali. Cikgu harap kamu tidak mengulangi kesilapan yang sama sekarang kita sudah menggunakan perkataan dalam kalangan. Kalau dulu kita guna di kalangan, ya betul lah. Tahniah. Mohon maafin ayatnya pun betul dalam konteks tajuk kita dan gramatis. Tahniah ya. Nak bagi hadiah juga ni. Cepat-cepat jawab. Tahniah Muhammad Afiq. Baik. Seterusnya perkataan yang lain. Wafal dulu. Iaitu kumpulan perkataan 7. Wafal saja cikgu nampak ya. Tak nampak. Lepas cikgu mahu Syafiqa, Amira, Roslinda. Senyum saja. Asyik wafal saja kan. Bila lagi. Kena cuba juga untuk menjawab. Silakan wafal. Definisi bagi 7 ialah arah ataupun halau. Ya. Contoh ayat bagi 7 ialah setiap remaja pada zaman sekarang perlulah mempunyai arah dan tujuan 7 bagi mencapai matlamat hidup supaya tidak terpengaruh dengan alasan-alasan yang tidak baik. Ya, panjang Ni dah pandai buat ayat majmuk dah ni. Bukan ayat tunggal lagi. Tanya ya apa? Maksudnya tadi 7 ialah arah. Arah. Arah mana kita hendak pergi? Tanya ya. Wafah, banyaklah pen. Boleh guna dalam korporat saat dapat berkat daripada cikgu. InsyaAllah. Seterusnya. Belum buat lumba ni. Siapa tadi kat cikgu nampak Ismat dulu? Sila Ismat. Ismat lagi. Ashraf. Cuba Ashraf. Ya. Ismat. Terima kasih Ismat. Saya bagi peluang kepada Ashraf pula. Cuba. Masuk pendirian. Pegangan untuk menimbang atau menilai sesuatu hal. Contoh ayat, remaja perlu teguh pendirian agar tidak pula dipengaruhi oleh gejala sosial yang semakin menjadi pada era ini. Gejala Sosial. sosial atau sosial? Sosial. Kita cuba menggunakan bahasa dengan betul. InsyaAllah. Baiklah. Maksud tadi, maksud dia ialah pegangan. Contoh ayat tadi, Ashraf kata remaja perlu teguh pendirian. Maksudnya teguh pegangannya. Supaya tidak mudah dipengaruhi oleh anasir luar lah. Cikgu percaya pelajar-pelajar dalam kelas ini sebagai golongan remaja tidak mudah terpengaruh dengan budaya ataupun anasir luar yang boleh merosakkan diri. Baiklah, seterusnya. Sekejap ya Syakila, cikgu peluang kepada kumpulan yang pertama, iaitu Farhana. Sila Farhana. Ya. Ya, maksud ajaran maksudnya nasihat, didikan, ilmu yang diberikan. Bagus ya Farhana. Cikgu nak bagi hadiah juga. Tadi cikgu lupa nak bagi kepada Ashraf. Tanya kerana cuba untuk menjawab betul pula tu. Tanya Ashraf ya. Macam tu. Ismat kejap lagi Ismat. Banyak lagi Ismat. Baiklah.
Seterusnya perkataan dah siap semua Syakila belum lagi belajar. Silakan Syakila untuk perkataan kesangsian. Pelajar lain saya dengar dan catatlah. Setakat mana yang dapat. Definisi kesangsian keadaan atau rasa sangsi hukum keraguan. Ya. Contoh ayat, remaja sering mengalami kesangsian dalam membuat pilihan hidup. Ya, hanya saya tertarik ayat dia tu. Remaja selalu mempunyai kesangsian dalam Membuat pilihan hidup. Sebab itu ada yang tersasar dari landasan yang sebenar. Ya. Baiklah, tanya kepada Syakila. Baik, Syakila dah dapat menjawab dengan baik. Alhamdulillah, semua pelajar dapat mencari maksud menggunakan laman web ataupun kamus elektronik dan dapat membina ayat dalam konteks tajuk yang telah dibincangkan. Sekarang cikgu tunjukkan binaan ayat ataupun maksud dan maksud yang telah dibuat oleh cikgu sebagai pengukuhan semula. Ya. Remaja boleh baca di hadapan sama dengan jawapan Aina tadi. Pendirian, kesangsian, ajaran dan tuju. Baik ya, sebenarnya maklumat-maklumat kebahan yang telah kita cari dan bincangkan tadi, sebenarnya cikgu harapkan semua pelajar dapat mengaplikasikan, menggunakan semua maklumat tadi untuk membina perenggan-perenggan isi yang baik nanti sebagai bahan membantu kamu untuk menghasilkan karangan yang baik. Seterusnya, untuk menghasilkan karangan yang baik, ada dua perkara penting yang perlu difahami oleh pelajar-pelajar, iaitu dua konsep ini perlu difahami oleh pelajar-pelajar, iaitu konsep idea utama dan juga idea sokongan. Saya terangkan dulu apa maksud idea utama, iaitu isi pokok yang hendak disampaikan dalam sesuatu perenggan. Biasanya kita kenali dengan isi penting. Nama yang sebenarnya ialah idea utama. Senang nak faham, senang untuk dipahami, ialah isi penting lah. Baik, manakala idea sokongan pula ialah idea yang memperincikan idea utama dan terdiri daripada huraian, contoh, bukti, statistik dan sebagainya. Biasanya kita kenali sebagai bahagian pengembangan untuk isi penting. Biasa pelajar-pelajar kita lakukan dalam kelas ya, untuk isi penting dan kita huraikan semua bahagian huraian tadi ni, termasuklah contoh, bukti dan sebagainya ni, kita namakan dia sebagai idea sokongan. Jadi untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik, perlulah diterapkan dengan idea utama dan idea sokongan. Untuk itu tugas saya lebih hebat lagi ya. Cikgu telah membahagikan kamu kepada 5 kumpulan untuk setiap pelajar berbincang dan mencari maklumat untuk karangan kita nantilah. Yang pertama, tugaskan untuk menyenaraikan idea utama tentang faktor-faktor yang menyebabkan gejala sosial dalam kalangan remaja dan kesan-kesannya. Yang ini tugasnya lebih mencabar sebab cikgu mahu kamu kaitkan dan bentangkan, bincangkan dalam bentuk peta pelbagai alim. Ya, adakah pelajar-pelajar pernah melakukan ataupun membentangkan tugasan dalam bentuk peta pelbagai alim? Jadi mudahlah untuk kamu melakukan tugasan pada hari ini. Jadi untuk kelas 1, cikgu tugaskan kepada kumpulan Najib, Wafa, Najib tak mau usaha
berselindak. Nyatakan dalam bentuk peta pelbagai alif. Bincangkan jumlah bersama-sama dengan kawan. Dan kumpulan yang kedua, paling senang untuk menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan gejala sosial dalam kalangan remaja dan kesan-kesannya dalam bentuk perenggan yang lengkap. Ada idea utama dan idea sokongan. Ya. Kemudian kumpulan yang ketiga dalam bentuk peta bulatan, cikgu mahu uraikan ataupun senaraikan langkah-langkah untuk mengatasi gejala sosial. Siapa nak ambil tugasan ini? Saya cikgu. Oh, laju je. Setuju tak Oradi? Setuju? Terima ya? Bagus. Bukan Aina, Syakila, Oradi dan Oratan. Ambil tugasan ini. Dan yang keempat, uraikan. Tak sabar. Belum sempat baca habis dari soalan. Tak sabar ni. Baiklah, keempat, uraikan langkah-langkah untuk mengatasi gejala sosial dan kamu perlu bentangkan atau bincangkan dalam bentuk perenggan yang lengkap mempunyai idea utama dan idea sokongan. Baiklah, manakala kumpulan yang kelima, memang tidak ada pilihan dah. Hanya tinggal satu kumpulan saja lagi, iaitu kumpulan Ismat dan juga Ashraf. Boleh cikgu tugaskan untuk membina pendahuluan dan penutup. Boleh? Bagus, semangat. Betul-betul bersemangat pada hari ini. Baiklah, jadi cikgu benarkanlah ataupun galakkan pelajar-pelajar cuba berbincang dulu dengan kawan. Kemudian bolehlah melayari laman web untuk mencari maklumat-maklumat tentang tugasan yang telah ditugaskan kepada kamu lah untuk setiap kumpulan. Kemudian kamu akan membentangkan di hadapan. Boleh ya? Okay, boleh mula sekarang. Tadi tugaskan untuk mencari faktor-faktor. Cuba cari faktor-faktor. Bincang dulu dengan apa?
pelajar-pelajar semua, cikgu ingatkan juga ya, cuba kaitkan dengan maklumat-maklumat telah kita bincangkan dari awal kelas tadi. Dalam kamu menghasilkan perenggan yang ada idea utama dan idea sokongan. Sebagai contoh ayat-ayat yang kita bina tadi, kita boleh aplikasikan dalam perenggan-perenggan yang lengkap. Sebagai contoh, kalau penubuhan tadi dimasukkan tentang cakap awal tadi kan, dan lagu sajak ni pun boleh juga. Empat jenis-jenis lagu. So, aplikasi cuba tanya. Dengan sajak tu macam mana? Jenis apa? Jenis definisi. Jenis pendapat ataupun yang mana kita akan definisi. Pengenalan jenis definisi. Cuba. Tadi kita dah bina definisi tadi kan. Macam definisi buat ayat tu. Dan dah buat peta tentang pelbagai alif. Peta pelbagai ni dia menggunakan ingat. Alif dan sebab dan lisan. Kalau peta bulatan, kita letak juga. Dah dapat dah? Siap? Cepat. Sebab cari dalam kita nak cepat. Yang tu kan dia utama. Dan dia sokongan. Bagi contoh lah satu perenggan yang letak pada dia sokongan. Kita ada perenggan sana yang lain. Sebutkan dia utama yang lain. Ya? Bezakanlah dia utama yang sokongan. Kita hari ni. Kemudian tiga sekarang berarti sebab kita yang banyak perkara lain ini akan bincangkan nanti. Tiga dah ada. Nanti sebenarnya dibuat nanti si ingat ada satu dalam ni jelas sendiri. makan sebaya lagi juga masyarakat sekarang aja lah tidak penting sebab maknanya dalam sosial itu juga ada satu pengalaman ada juga untuk disertai dia utama dan juga sokongan boleh ya? Dilakukan segelintir anggota masyarakat. Baik ya. Benar mana yang sudah siap perbincangan untuk dibentangkan di hadapan. Dah siap tak? Sila, Wafa, ataupun minta dua pelajar, dua orang pelajar, seorang untuk menerangkan dan seorang lagi untuk membantu menggunakan komputer di sini. Sila, siapa? Nur Amira dan Wafa. Aku bilang ni siap dah? Siap dah? Sikit lagi.
oleh kumpulan lain. Catat di sini. Smart? Dah? Siap? Belum? Siap dah? Baiklah. Jadi, cikgu lihat semua pelajar sudah hampir mendapat menyerahkan ya. Tak ada dah siap. Jadi sila ceritakan pelajar semua beri tumpuan kepada kawan kamu dari kumpulan lain untuk membentangkan hasil tugasan mereka. Dan pelajar-pelajar lain diminta mencatatlah maklumat penting yang akan disampaikan oleh kumpulan ini. Siapa yang akan menerangkan? Wafa ya. Wafa boleh kuatkan suara lagi ya. Sila Wafa. Yang lain beri tumpuan. Terdengar sahabat kita menerangkan ya tugasan mereka. Silakan dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, Waalaikumsalam. Saya di sini ingin membentangkan tajuk gejala sosial yang telah saya bincangkan pada hari ini. Saya ingin bincangkan punca dan kesan media sosial dalam kalangan remaja. Antara punca media sosial dalam kalangan remaja ialah pengaruh rakan sebaya, pengaruh media massa dan juga kelemahan institusi kekeluargaan. Kesan daripada punca tersebut ialah keluarga dari segi keluarga hilang kebahagiaan dalam keluarga. Dari segi individu, peribadi dan akhlak menjadi buruk, dan juga dalam untuk negara, pembangunan negara menjadi terbantuk dan mundur. Terima kasih. Ya. Program Wafa membentangkan faktor-faktor dan kesan gejala sosial. Jadi boleh kaitkan tak Wafa dan juga kumpulan Wafa Al-Amira kaitkan dengan konsep hijau utama dan hijau sokongan? Adakah yang tugasan tadi merupakan idea sokongan ataupun idea utama? Idea utama belum dikembangkan atau diuraikan lagi. Baiklah, tahniah kepada kumpulan Wafa dan juga Amira. Baik, seterusnya kumpulan mana pula yang akan membuat pembentangan sekarang? Dipersilakan. Sila, kumpulan boleh? Masih ada? Silakan. Kumpulan Zulaika, Nasuha, Syazana, Farlana dan juga Aisyah. Aisyah senyap saja hari ini. Kalau tidak hari-hari, dialah yang menceriakan kelas kita. Baik, seperti biasa, kumpulan lain sila beri perhatian juga kepada terhadap tugasan yang telah disampaikan oleh kumpulan ini. Ya. Tak cukup lagi. Boleh lihat nampak dengan jelas? Isman? Ashraf, nampak tak? Nampak lihat. Silakan. Zulaika. Sama-sama. Ada masalah Zulaika? Syazana? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk faktor-faktor pelakon
bawah. Ini adalah Bawah. dan Bawah pula disebutkan. Bawah. terima kasih cikgu. Tidak mengapa, teruskan. Dan barisan bawah ini merupakan idea sokongan. Idea sokongan. Ya. Dan yang kedua, Yang kedua, yang utamanya sikap ibu bapa merupakan idea utama, manakala juga boleh menyebabkan remaja terjerumus dengan berjalan sosial merupakan perkembangan bagi idea utama. Bagi baris-baris seterusnya adalah idea sokongan. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya merupakan idea utama dan juga boleh mendorong remaja terlibat dalam kerjaan sosial merupakan idea sokongan. Manakala baris-baris seterusnya adalah idea sokongan. itu faktor. Kesan. Tadi faktor dia utama dari sokongan. Sekarang kesan. Silakan. Kesan-kesan dalam sosial dalam kalangan masyarakat. Remaja. Sepatutnya remaja. Sebab kita bincangkan dalam konteks remaja. Betul tak betul? Remaja. Sebab itu cikgu minta semua pelajar beri tumpuan fokus terhadap pembelajaran kita. Mungkin ada kesilapan teknikal. Tajuk kesan-kesan dalam sosial dalam kalangan remaja. Ya. Di sini idea utama dalam perenggan pertama ialah mereka akan dipandang hina oleh masyarakat sekeliling. Ya, saya tahu. Dalam konteks ini, kesan dalam sosial dalam kalangan remaja terhadap individu oleh mereka dipandang hina oleh masyarakat sekeliling adalah perkembangan bagi idea utama. Manakala baris-baris seterusnya ialah idea sokongan. Seterusnya, contoh kedua, umum mengetahui bahawa keluarga memainkan peranan yang sangat penting kerana dari institusi kekeluargaanlah kebahagiaan dan keharmonian satu masyarakat itu terbentuk merupakan perkembangan bagi idea utama. Idea utama di sini ialah pada baris kedua iaitu keutuhan sesebuah institusi kekeluargaan. Manakala yang seterusnya adalah idea sokongan. Seterusnya, seperti contohnya yang ketiga, seperti mana yang kita maklumi, masyarakat juga berperanan dalam membentuk dalam sosial dalam kalangan remaja yang semakin menular merupakan pengembangan bagi idea utama. Di sini idea utama ialah mengakibatkan runtuhnya institusi kemasyarakatan. Manakala baris-baris seterusnya adalah idea sokongan. Idea sokongan. Ya. Nah, ada soalan untuk ditanya kepada kumpulan Zulaikha dan Syazana berkenaan dengan huraian idea utama dan idea sokongan. Ada Aizmat, sila Aizmat. Jawab Zulaikha. Saya ingin tanya, Ya. jika kita meletakkan satu peribahasa dalam sebuah perenggan, adakah peribahasa tersebut sebagai idea sokongan? Terima kasih. Okay, idea di sini saya ingin jelaskan lebih jelas. Idea utama adalah isi penting. Maksudnya kita tidak mengembangkan lagi isi itu. Contoh contohnya institusi kekeluargaan merupakan idea utama. Maka pengembangannya adalah idea sokongan. Di sini tadi Ismat tanya, adakah peribahasa termasuk dengan idea sokongan? Betul. Jawapannya betul, ya. Ya, sebahagian daripada idea sokongan. Jelas ke jawapannya? Dan yang pelajar-pelajar lain dapat ya? Ya, boleh memahami konsep idea utama dan idea sokongan? Boleh. Tanya kepada kumpulan Zulaikha dan Syazana. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Sekarang cikgu persilahkan
membentangkan di hadapan. Tak wakil saja. Silakan. Catat tak? Catat ni sisi penting yang disampaikan oleh kumpulan lain. Kita dah sampai tadi, Musya pesan dah kan? Sekarang sama-sama kita lihat ya. Kita lihat, kita dengar pembentangan oleh kumpulan Aina. Terima kasih kepada cikgu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya. Kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan langkah-langkah untuk mengatasi gejala sosial. Kalau kamu betulkan sosial. Sosial, maafkan saya. Teruskan. Di bulatan yang ini merupakan idea utama dalam langkah-langkah untuk mengatasi gejala sosial. Idea yang pertama ialah ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-gerik pergerakan anak-anak mereka. Idea seterusnya iaitu isi kedua iaitu penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa seperti polis. Seterusnya ialah kaunseling di peringkat sekolah adalah penting untuk membantu remaja khususnya golongan pelajar untuk mengatasi masalah mereka, termasuklah masalah kekeluargaan dan sebagainya. Idea yang seterusnya ialah mewujudkan sistem perundangan di sekolah seperti dilarang membawa telefon bimbit ke sekolah. Telefon. Maka saya telefon bimbit. Ya. Dan di ruangan peta di atas merupakan sumber-sumber yang kami berolehi untuk langkah-langkah mengatasi gejala sosial. Yang pertama internet, yang kedua majalah, yang ketiga rakan dan guru, dan yang terakhir adalah buku teks. Ya. Sekian, terima kasih. Aina, Ya. boleh Aina sekejap ya Ratai, boleh jelaskan tidak? Yang mana satu idea utama. Okey, pelajar-pelajar lain pun ini membentangkan dengan lebih jelas. Idea utama. Keempat isi tersebut merupakan idea utama. Yang mana? 1, 2, 3, 4. Ya, iaitu idea utama bagi kata kunci ataupun isi pokoknya berkenaan dengan langkah-langkah ya untuk mengatasi gejala sosial. Ada soalan kan untuk dikemukakan kepada kumpulan Aina? Tidak ada? Ada, silakan. Saya punya soalan. Bangun, sila bangun. Dalam peta bulatan ini, adakah idea sempurna yang disediakan? Terima kasih Cik Zulaika. Cik Zulaika. Cik Zulaika. Bukan cik, belum kahwin lagi. Baik. Soalannya mungkin ada saya jelaskan balik ya. Saya tadi. Adakah dalam peta bulatan ini boleh kita masukkan idea sokongan? Boleh ke tidak masuk idea sokongan? Cuba fahami balik konsep idea peta bulatan. Boleh tak Aina? Sebenarnya boleh, tapi di sini kami belum merangka lagi karangan yang sebenar. Jadinya peta bulatan ini hanya untuk memudahkan kami membuat karangan saja. Maksudnya bolehlah. Sebab seperti yang kita telah ketahui, pada bahagian ini kita boleh nyatakan apa sahaja yang kita tahu tentang tajuk itu. Boleh ya? Apa saja kita tahu tentang tajuk itu. Tapi ada kata tadi untuk memudahkan dia mengetahui dengan lebih jelas idea utama apa yang diletakkan dia utama. Di luar ni adalah sumber kumpulan Aina memperoleh maklumat ini. Jelas semua pelajar? Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih ya kumpulan Aina dan kumpulan ya. Baiklah. Sekarang cikgu persilakan. Kita mana yang belum lagi? Sudah. Dua kumpulan lagi ya. Sekarang kumpulan Najib. Afiq dan juga Farhan. Silakan. Kumpulan Ismat dan Ashraf.
bersedia? Sekejap lagi kamu akan bentangkan pula tugasan kamu. Cikgu ingatkan lagi sekali ya, catat ya, maklumat pendidik yang disampaikan oleh kawan-kawan kamu dari dan lain-lain. Baik ya, cikgu beri peluang kepada kumpulan Farhan dan Najib untuk balik ke tempat masing-masing dulu supaya buat persediaan, dan cikgu jemput dulu kumpulan Ismat dan juga Ashraf untuk sesi pembentangan seterusnya. Baik, silakan kumpulan Ismat. Kita lihat dulu ya, kumpulan Ismat bentangkan bahagian pendahuluan dan juga penutup. Dan lagi kita dengar pula kumpulan terakhir kumpulan Taufik. Boleh? Boleh tak? Tak apa sekejap lagi ya. Kita beri peluang kepada kumpulan Ismat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerana beri peluang kepada untuk membentangkan isu kegiatan sosial iaitu contoh pendahuluan dan penutup daripada kumpulan saya. Kita seperti mana yang semua sedia maklum, kita akan melakukan tugasan rencana. Okey, baiklah, berdasarkan pendahuluan ini saya selitkan dengan format bagaimana untuk menulis karangan berbentuk rencana. Bagi menulis karangan berbentuk rencana, kita mestilah mempunyai tajuk. Tajuk ialah tajuk utama. Tajuk utama ini pada hari ini kita bincangkan ialah gejala sosial dalam kalangan remaja. Ya. Dapat? Seperti guru, bagus. Lepas itu di bawah daripada tajuk kita sudah menulis daripada siapa, iaitu oleh. Ya. Oleh di sini nama siapa sahaja. Seperti yang saya selitkan di sini ialah nama Tarasingam C, anak lelaki Pulau Bani C. Dapat? Sabar dah itu. Baik. Pendahuluan boleh ditulis melalui pendahuluan jenis definisi, pendapat, pepatah, pendapat tokoh ataupun lain-lain. Semuanya terdapat 9. Dapat 9. Contoh. Ya. Okey. Jadi pilihan kumpulan Ismat? Pilihan kumpulan saya adalah pendapat tokoh, saya selitkan pada penutup. Ya. Definisi adalah pendahuluan. Itu saja. Yang penting kalau program rencana ada Tajuk dan daripada siapa. siapa yang menulis lah. Ya. Nampak ya? Ada macam lain? Pembinaan pendahuluan seperti biasa sama saja, kita tambah oleh siapa dan juga tajuk. Kita lah pada hari ini. Kak, bagi menutup pula. Silakan tutup pula. Contoh penutup. Contoh
adalah itihannya. Potongan kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri kita yang keempat, bahawa rakyat Malaysia mempunyai kemudahan infrastruktur kelas pertama tetapi memiliki minda kelas ketiga sewajarnya kita hayati. Ini adalah pendapat ataupun penutup jenis pendapat tokoh. Dapat? Lantas semua pihak perlu menjalinkan sinergi bau dan tebing, persis isi dan kuku dalam usaha mengurangi gejala sosial yang semakin parah dan parah serta duri dalam daging muatan. Ini penutup atau pendapat jenis pepatah. Pak. Seterusnya. Okay. Seterusnya, ironinya jika tiada kata sepakat, tiadanya upah dalam ummah, maka runtuhlah harapan yang tinggi menggunung kerana budak air, kerana pembetul bulat kata, kerana mufakat. Sama macam sendiri. Oleh itu, sekiranya harapan tersebut menjadi realiti dan bukan saja ilusi yang terngiang-ngiang di kotak pemikiran Mak Jenin, hasrat dan aspirasi negara untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain mampu digamit dan direalisasikan sejaya dengan wawasan 2020. Jadi, untuk rencana haruslah diselitkan dengan sekurang-kurangnya satu harapan pada perenggan penutup. Sekian, terima kasih. Ya, ada soalan nak tanya? Soalan saya cikgu lihat ni Isman, pada perenggan pendahuluan dan penutup yang dibina oleh kumpulan kamu, cikgu nampak dapat melihat beberapa kosakata menarik ya. Frasa menarik, ada peribahasa. Beginilah caranya untuk kita, untuk kamu menghasilkan pendahuluan dan penutup yang baiklah, bagi melengkapkan sebuah karangan yang mantap. Jadi, ada soalan lagi? Tak ada. Terima kasih kepada Isman dan juga Ashraf yang dapat membina pendahuluan dan penutup dengan baik. Saya persilakan kumpulan Najib, Afiq dan Farhan pula sebagai kumpulan terakhir untuk membentangkan tugasan mereka. Persilakan. Ya, sama-sama. Dapat pun. Siapa bentangkan? Najib kan? Ya. Rakan-rakan lain beri tumpuan dan catat maklumat penting. Ya, silakan Najib. Ya, boleh mula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya daripada Pelangat. Ya. Telah ditugaskan untuk membuat contoh karangan lengkap tentang langkah-langkah mengatasi gejala sosial. Perenggan yang lengkap untuk langkah-langkah karangan belum dah lagi. Sila. Di mana yang kita dapat perhatikan cuba nyatakan macam kamu dalam langkah kan, langkah menangani. Jadi apakah langkah menangani gejala sosial? Idea utamanya ialah cara ibu bapa perlu bijak mendidik anak-anak mereka. Ya, ibu bapa perlu bijak mendidik anak-anak mereka. Itu sebagai idea utama lah bagi langkah menangani gejala sosial. Jadi yang lain yang kamu kuningkan? Yang saya kuningkan itu ialah idea sokongan. Idea sokongan. Yang terdiri daripada ayat rakyat, foto, dan peribahasa. Ya, terima kasih. Silakan seterusnya. Idea utama yang lain? Idea utama yang lain ialah pihak kuasa perlu mewujudkan konsep bandar dan pekan selamat. Konsep bandar dan pekan yang selamat. Ya. Yang ketiga adalah pengenalan semula mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Ya. Perkataan mata pelajaran betul tak ejaannya? Salah. Salah? Oh, dia tak salah.
Dijarahkan. Ya, betul. Jadi ejaan pun kita kena ambil kira dalam penghasilan karangan yang baik. Jadi betul kan nanti? Terusnya, idea sokongan pula yang mana? Untuk isi ini. Jadi dengan kami dah Highlight. Kuning kan? Kuning kan? Warnakannya. Ya, pelajar-pelajar perlu menggunakan bahasa Melayu dengan betul untuk mata dalam bahasa Melayu lah. Ya, dalam bahasa Inggeris kita guna bahasa Inggeris. Silakan. Terusnya. Lesson saya ambil tentang benggan pertama sebagai penerangan untuk menunjukkan idea sokongan. Dan idea utama. Silakan. Mungkin Najib nak terangkan idea utama bagi tajuk yang tugasan diterimanya. Sebagai contoh, Bagi contoh, bulu biarlah dari lebuhnya merupakan satu ungkapan yang perlu diambil iktibar oleh setiap ibu bapa dalam mengajar yang mengatur kehidupan anak mereka. ya. Ibu bapa perlu memberi pendidikan agama sejak kecil supaya anak-anak menyedari setiap perkara yang dilakukan sama ada salah atau betul. Janganlah sampai nanti kita menjadi lupa. Ya. Adakah semua ini merupakan sokongan? Iya. Ya. Ya. Tanya jadi kita bezakanlah idea utama dengan idea sokongan. Ya. Jadi maknanya bukan Najib dah boleh menguraikan idea utama dengan idea sokongan dengan baik. Ya. Cuma bagi tata bahasa tu perlu di betul lah. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Tiada. Baiklah. Terima kasih kepada Tuan Najib tentang penerangan bagi langkah-langkah menangani gejala sosial. Adakah semua pelajar dapat mencatat isi-isi penting? Perkara-perkara penting dalam edaran yang telah cikgu edarkan tadi? Dapat ya? Baiklah. Jadi sebagai rumusan pada hari ini untuk pengajaran dan pembelajaran kita, cikgu harap boleh sebab setiap kumpulan sudah pun mempunyai tugasan masing-masing dan dapat berbincang mengetangkan dengan baik, maka cikgu harap setiap kumpulan dapat berkongsi maklumat. Maksudnya nanti kumpulan lain akan dapatkanlah maklumat ini, kamu kena gabungkan menjadi sebuah karangan rencana dengan lengkaplah. Dan cikgu harap kamu dapat menghasilkan karangan berbentuk rencana dengan tajuk gejala sosial dalam kalangan remaja dalam bentuk ataupun berformat rencana. Untuk itu pelajar-pelajar boleh buka buku teks untuk rujukkan contoh karangan rencana ini pada halaman 97 hingga 99 sebagai panduan lah untuk menyusun balik semula isi-isi yang telah kamu kemukakan tadi. Baiklah, jadi sebagai tugasan di rumah, cikgu minta semua pelajar dapat mengumpulkan maklumat tadi, hasilkan sebuah karangan dan hantarkan ke alamat email cikgu yang tertera di hadapan ini. Ya, cikgu akan semak dan akan pulangkan kepada kamu dari tata bahasa dan sebagainya. Kemudian barulah pelajar-pelajar menulis dalam buku latihan karangan. Jadi sebagai kesimpulannya pada hari ini, cikgu ingin bertanya kepada semua pelajar sekali lagi, apakah yang telah pelajar-pelajar dapat pelajari dalam pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Ismat. Silakan Ismat. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan di sini ialah saya dapat mengetahui cara-cara untuk menulis rencana dengan betul apabila diberi peluang untuk melayari internet sebentar tadi. Ya, tanya Ismat itu yang diperoleh oleh Ismat lah. Pelajar lain, apakah yang dapat dipelajari pada hari ini? Zulaika nak cuba ya, cuba Zulaika apa yang dapat hari ini? Ya.
membezakan bahagian ataupun konsep idea utama dengan konsep idea sokongan. Jadi cikgu harap objektif kita pada hari ini tercapai. Adakah kamu dapat membezakan idea utama dan idea sokongan? Ya. Maka jawapan ya kamu tadi telah menjelaskan, membuktikan bahawa objektif kita telah pun tercapai pada hari ini. Baiklah, sebelum kelas kita tamat, cikgu ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan keprihatinan pelajar-pelajar semua. Jadi cikgu ucapkan selamat maju jaya. Gunakanlah kemudahan teknologi maklumat ke arah kebaikan. Tidak mahu pelajar-pelajar di sini menggunakan maklumat ataupun kemudahan teknologi internet ke arah perkara yang melalaikan. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita menggunakan internet untuk mencari maklumat penting, menghasilkan karangan dengan baik. Seterusnya, cikgu harapkan semoga ilmu yang dipelajari pada hari ini mendapat berkat dari Allah lah kepada kita semua. Seterusnya, cikgu mendoakan semua pelajar pada hari ini, yang khususnya golongan remaja, menjadi insan remaja yang berjaya di dunia dan di akhirat. Itu doa cikgu. Jadi, pelajar, kelas kita sampai di sini sahaja. Cikgu ucapkan terima kasih kerana semua pelajar memberi tumpuan sepenuhnya. Cikgu harapkan dapat kekalkan momentum seperti ini pada masa akan datang. Jadi pelajar-pelajar boleh bangun, kita baca doa penuh untuk semoga diberkatilah amalan kita sampai bila-bila. Bahkan boleh beri bacaan doa penutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. Kelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih.